ayah saya peneroka Felda. Meninggal dunia meninggalkan harta Felda dalam hutang. Bila hutang selesai, nama harta Felda di atas nama mak saya. Macam mana tahap pewarisannya? Dia tanah Felda ni dia tak sama dengan macam tanah yang lain lah. Okey, yang pertama kena semak dulu. Adakah mak tu sebagai pemilik tunggal ataupun sebagai pentadbir? Sebab kalau kata mak tu sebagai pemilik tunggal, memang apa hasil tu atas mak lah. Memang dia punya. Okey. Jika mak sebagai pentadbir, jadi duit tu sepatutnya diagihkan secara faraid ataupun muafakat. Maksudnya muafakat dekat sini, mungkin ada anak yang dia tak nak terima duit tu, dia nak bagi dekat mak sebagai sumbangan dia untuk bantu mak pun boleh, tak ada masalah. Cuma nak kena dapatkan persetujuan lah. Mungkin kalau mak dia tak tahu benda ni, kena terangkan dekat dia supaya dia tak makan harta batin secara tak sengaja. Kadang-kadang benda tu berlaku, orang tak tahu. Jadi kalau boleh cik dapat terangkan dekat dia, tu lagi baik lah. Kalau kata tiba-tiba mak dah ambil lama, saya rasa lebih baik redokan je lah benda tu. Sebab mak kita kan. Cuma macam mana pun atas keputusan waris, saya hanya boleh bagi cadangan dan pendapat je lah. Semoga urusan tuan dipermudahkan lah.